di sekolah. Murid-murid sekarang banyak yang tak suka akan bidang astronomi. Jadi, kerja sekolah hari ini ialah kamu semua perlu membuat kajian tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan astronomi. Faham semua? Ya, faham cikgu. Nampak? Dah ada idea ke untuk kajian yang cikgu Yusof buat tu? Aku tak ada idea lah nak buat fenomena apa. Mereka memikirkan idea untuk kajian tersebut. Kita buat pasal fenomena sunrise lah. Kita cari semua maklumat tentang matahari dan bumi. Mari saya terangkan. Sebelum saya menerangkan tentang fenomena ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu tahun lompat. Tahun lompat mempunyai 366 hari berbanding tahun biasa yang mempunyai 365 hari. Satu hari akan ditambah pada satu bulan iaitu 29 Februari bagi memastikan kalender Gregori yang kita gunakan kini selari dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Fenomena sunrise. Jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 147 juta kilometer. Hal ini kerana pada bulan Januari hingga Jun, bumi berada dekat dengan matahari yang dipanggil sebagai perihelion. Apabila bulan Julai hingga Disember tiba, jarak antara bumi dengan matahari adalah jauh, sekitar 153 juta kilometer. Pada umumnya, jarak antara bumi dan matahari ialah 150 juta kilometer iaitu bersamaan dengan 1 AU. Jarak ini dipanggil sebagai aphelion. Ini merupakan pemerhatian yang telah dikumpul semasa kita berada di tahun lompat, iaitu pada tahun 2024. Kami merakam gambar tersebut pada tarikh-tarikh yang berikut setiap bulan. Tapi Emilia, kenapa Januari? Emilia buat pemerhatian pada 2 hari bulan dan yang lain buat pada 1 hari bulan. Disebabkan tahun tersebut merupakan tahun lompat, kita akan rakam pemerhatian pada 2 hari bulan di bulan Januari dan Februari. Dan bermula bulan Mac, kita akan rakam pemerhatian pada 1 hari bulan kerana pertambahan hari. Tapi takkan satu je fenomena. Kita kaji lagi fenomena yang lain. Apa kata kita buat fenomena equinox? Kita kan dah belajar benda tu masa tingkatan 2 dalam mata pelajaran geografi. Fenomena equinox. Fenomena equinox berlaku setahun 2 kali, setiap 6 bulan, pada 20 Mac dan 22 September di garisan khatulistiwa bumi, iaitu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, dan Uganda, Kenya, Somalia, Republik Demokratik Kongo dan Gabon. Fenomena equinox akan menyebabkan seluruh dunia mengalami waktu siang selama 12 jam dan waktu malam selama 12 jam. Tarikh untuk melihat equinox di Pulau Pinang berlaku pada setiap 4 April. Berikut merupakan aktiviti yang telah kami lakukan di sekolah. Kami melakukan aktiviti melihat fenomena equinox di bengkel RBT Elektrik SMK Datuk Haji Ahmad Badawi pada 3 April. Selain itu, kita juga boleh buat tentang fenomena 10 akhir Ramadan dan istiwa Azam. 10 akhir Ramadan mempunyai satu malam yang dinamakan sebagai Malam Lailatul Qadar. Menurut Al-Quran, Surah Al-Qad ayat 1 hingga 3, Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Istiwa Azam pula adalah satu fenomena di mana matahari transit atau berada di atas Kaabah yang berlaku 2 kali setahun, iaitu pada 27 Mei dan 15 Julai 2024. Keadaan ini membolehkan orang ramai di negara ini membuat semakan arah kiblat di lokasi masing-masing mengikut masa yang ditetapkan. Tarikh dan masa yang dinyatakan oleh Waktu Piawai Malaysia
WPM seragam di seluruh negara sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ini merupakan satu pemerhatian kami mengenai fenomena ini sepanjang tahun 2024. Sekarang kita dah jumpa fenomena-fenomena yang berkaitan dengan astronomi. Jom kita mula buat kajian yang cikgu suruh tu. Kami menghasilkan satu aplikasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi pada masa kini dengan menggunakan bahasa pengatucaraan Python dan MIT App Inventor. Kami juga menulis data dalam bentuk HTML, page kemudian display pada app menggunakan MIT Block Component. Kami mengumpulkan semua pemerhatian yang telah dibuat dalam satu aplikasi bagi memudahkan orang ramai mengetahui dan mempelajari apa itu astronomi.